وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية الصلاة والسلام 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 على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا عليه سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لو أرسلنا برزق الله وبالهادي رسول
dalam mengenangmu. Kami susuri lembaran siramu, pahit ketir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Sama-sama. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekarnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berduri, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, lamanya hatimu menempuh duga, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, berukir namamu di dalam Al-Quran. Semua sekali. Rasulullah dari umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela, tak terjangkau tinggi berdirimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, kabarnya hatimu menempuh duga, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, berukir namamu di dalam Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran siramu, pahit ketir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Sallu alaihi. اللهم صل على محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu alaihi. اللهم صل على Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Nasheed.com, artis-artis nasyid kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah sanggup bersama-sama pada malam ini menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wah, ni sekarang dah 5 kali tukar mikrofon. Tak apalah. Dia untuk halo. Okey, 6 kali tukar. This. Okey. Pegang atas. Saya bukan artis, tak pernah pegang. Jadi maaf, saya bukan artis, jadi tak pegang ni tak kira, kena dekat macam ni ya. Okey. Dan saya kekal bukan artis lah. Walaupun mau belajar pegang mic. Allahumma salli ala Muhammad. Baru dapat balik. Tadi potong Steve kan. Jadi ucap tahniah kepada Nasir.com yang cuba mengajukan sesuatu demi membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW sebagai reaksi terhadap penghinaan kepada Rasulullah SAW apabila diterbitkan filem dari YouTube Innocent of Muslim itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penghinaan terhadap Rasulullah SAW bagi orang yang membaca sejarah bukan perkara yang baru. Penghinaan terhadap Islam, Al-Quran, baru-baru ni mungkin tahu ada karikatur, sebelum itu ada filem, pelbagai lagi. Hatta kalau kita lihat di zaman kegelapan Eropah sekalipun, waktu Islam hilang gemilang, Eropah yang hidup di zaman kegelapan, mereka telah mencipta metod yang sama untuk menyerang Islam secara tidak jantan, secara tidak ada telur. Orang ada telur dia berani berhujah, orang yang tidak ada telur dia tidak berani berhujah. Jadi bagi pihak tertentu ini, dia tahu di zaman kegelapan Eropah mereka takut berhadapan dengan umat Islam untuk berhujah. Jadi mereka resort ataupun mereka pergi kepada penghinaan, buat cerita bukan-bukan tentang Nabi, tentang Islam, tentang Quran. Dan ini berterusan. Dan kita tahu filem Innocent of Muslim ini merupakan siri di antara fitnah, di antara kita tahu penghinaan terhadap Islam yang sebenarnya telah memberikan satu rahmat kepada umat Islam. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Allah SWT beritahu kita, mungkin kita tak suka sesuatu, tapi dia baik untuk kita. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Saya baru setahun pulang daripada UK, dan kita lihat semakin Islam dijadikan bahan hinaan, semakin Islamofobia cuba diuar-uarkan, semakin Islam berkembang ke seluruh dunia. Amin. Allah. Semakin Rasulullah dihina, semakin ramai orang ingin mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan bagaimana apabila munculnya karikatur menghina Rasulullah SAW oleh kartunis daripada Denmark, kesan yang timbul semakin ramai orang ingin mengenali siapakah susuk tubuh peribadi Muhammad bin Abdullah yang telah membawa Islam rahmatan lil alamin ini. Semakin banyak mereka mengkaji,